Nun sama dengan consonant N. Bunyi apa? Nun di mana makhraj dia dulu? Kita bahas dia punya makhraj dia dulu. Makhraj huruf ujung lidah bertemu dengan gusi gigi kecil atas. Okey, letak ujung lidah di gusi gigi kecil atas tu. Lepas tu bunyikan konsonan nun tu. Nampak tak? Tu cara dia kita nak buat. Bunyi konsonan nun dulu. Sama dengan konsonan N, bunyi dia. Vokal A bunyi apa? Tu vokal A bunyi apa? Dia bunyi gitu. Bunyi vokal. Bukan huruf mat tu dia tak jelas. Dia bukannya bunyi jelas secara jelas. Dia tak bunyi jelas. Dia bunyi bila kita gabungkan dia bunyi apa? Mesti sebut dulu. Dia tak boleh keluar terus. Jangan sebut mengejut. Kalau kita sebut tu memang sebut dengan Melayu. Dia tak bunyi pun. Nun dia ada tawassul, dia kena dulu. Bunyi dulu. Dia tak boleh terus tiba-tiba keluar mengejut. Dia tak boleh keluar terus. Dia kena alihkan dulu. Dulu. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya sekarang ni bertemu dengan zal. Zal ni dia bawa konsonan apa? DZ. Jadi cara konsonan dia bunyi macam mana? Gabungkan zal sifat apa? Jahar dengan rokhawah. Jahar dengan rokhawah. Rokhawah tu alir suara di antara terlepas dan tertahan. Jahar nafas tertahan. Okey, lepas tu dia keluar naz.